Sini ya baruan pelik. Anak dia rambut agak baru ya. Rambut budak kan. Tapi yang dia tengok ni, sampai ke lantai, mengerbang rambut dia. Kenapa biar ni mak arwah mai sorang-sorang, awak tak bawa dia mai? Pukul 4 pagi kot. Cerita ni situasi dia dekat bilik mayat tu, di salah satu hospital dekat Selangor. Yang bercerita balik orang yang menguruskan jenazah lah dekat dalam bilik mayat tu. Nama dia Ustaz Kamal lah. Dia ni juga imam lah dekat salah satu masjid dekat area sana kan. Jadi satu malam tu, malam apa pagi tu, Ustaz Kamal ni dia ada lagi dengan seorang kawan dia yang jaga bilik mayat tu. Ustaz Kamal ni dia menguruskan jenazah situ tau. Jadi jam dah dekat pukul 4 pagi tu kan, Ustaz Kamal dia pergi lah masuk dalam bilik jenazah tu kan. Dia buka laki 313. Dalam tu ada satu jenazah lelaki muda lah, awal 20-an lah. Ustaz Kamal dapat panggilan untuk suruh menguruskan jenazah tu lah, yang tak dituntut. Lebih kurang seminggu lah tak dituntut lah. Sebenarnya bukan tak ada waris langsung. Cuma ada adik-beradik jauh ya kan. Adik-beradik dekat tak ada dah. Apa yang Ustaz Kamal kata, jenazah tu yang umur 20-an lelaki tu, dia ni bukan orang Kelang dah. Tak sebutlah daripada mana dia. Pasti bukan orang situ. Hampa dapat bayang tak? Pukul 4 pagi dah. Duduk di sekitar bilik mayat. Di kawasan dalam pun sunyi, kawasan luar bilik mayat pun sunyi dah. Apa nak kena uruskan jenazah ni? Nanti ada mayat baru nak sampai kan. Jadi padat kan. Tak cukup tempat nanti. Dia masa dah buka laci 313 kan. Ustaz Kamal pun tengoklah jenazah tu orang. Dia pun buka lah kain penutup wajah tu kan. Nampaklah badan dia kecil-kecil, orang dia pun tak besar. Kulit dia pun putih-putih. Jadi masa Ustaz Kamal duk renung muka jenazah ni, dia jadi berubah sikit demi sikit jadi hitam dah. Dia macam tu. Jadi masa nampak situasi tu, yang wajah jadi hitam kan, Ustaz Kamal pun nak tenangkan hati dia, cubalah baca kan ayat-ayat Quran apa. Dia penampakan yang Ustaz Kamal nampak ni, dia sikit-sikit dah jadi hitam dah. Jadi selang beberapa minit baru jadi biasa balik. Tapi dia tak jadi putih dah tau. Dia terus hitam semua pula. Tu dalam cerita ni Ustaz Kamal kata, hitam dia macam hitam terbakar tau. Apa dapat bayang dia hitam terbakar macam mana tau. Satu Ustaz Kamal dia keluar asal tau daripada bilik mayat tu. Nak tenangkan diri dia. Dia masih duk fikir ni. Apa yang dia nampak tadi? Dia cadang macam ni lah kan. Dia keluar asal, ambil angin kat luar. Sehari dia nak urus lah jenazah tu. Macam tu lah cadangan dia. Masa dia ambil angin dekat luar bilik mayat tu kan. Sambil duk terfikir apa dia nampak tadi kan. Entah-entah ada apa-apa kau kan. Siapalah sebenarnya pemuda 20-an ni kan. Duduk tengah termenung dekat depan bilik mayat tu kan. Ada nampak seseorang datang pada jauh tu. Tak apalah Ustaz Kamal pun tengok lah kan. Siapa dia yang mai. Pukul 4 pagi lebih kot. Dekat nampak seorang makcik tau. Gaya dia biasa ya. Dia pakai baju kurung, pakai tudung apa kan. Ada pelik jugalah kan. Pukul 4 pagi kot. Makcik ni main di area bilik mayat ni untuk apa? Bila makcik tu sampai dekat, tengok gaya macam 60-an lah makcik ni. Terus dia tanya kata Ustaz Kamal, Ustaz, betul ke anak saya meninggal? Lepas tu dah seminggu, jenazah dah tak dituntut. Suara makcik tu dia cakap biasa ya, lembut ya cara cakap dia. Jadi Ustaz Kamal pun bawa lah masuk lah ke dalam bilik jenazah ni. Nak sahkan betul ke anak dia kan? Nak bagi makcik tu tengok sendiri lah. Masa tu yang bawa makcik tu pergi dekat laci 313 ni. Dah tarik laci, buka kain penutup wajah kan. Tanya makcik tu, betul ke ni anak makcik? Makcik tu pun jawab lah kan. Rasa makcik, betul ni anak makcik. Tapi kulit dia asalnya putih. Tapi ni kenapa hitam? Lama jugalah makcik tu tengok apa jenazah tu nak mengesahkan betul ke anak dia. Memang betul tu anak makcik tu. Jadi lepas dah sahkan, tutup balik muka, tolak laci, bawa makcik tu pergi kat luar lah. Jadi masa kat luar Ustaz Kamal ada tanya makcik ni kan. Makcik boleh tak cerita kan? Apa sebenarnya yang jadi ni? Sampai muka jenazah sampai jadi hitam macam tu. Awalnya makcik tak pertama cerita, dia senyap ya. Tu dia teriak lah pula makcik tu. Nampak kesian juga kan. Ada sebenarnya rahsia yang makcik ni simpan. Masa tu Ustaz Kamal kata apa dah. Kalau makcik tak cerita kat saya apa sebenarnya masalah dia. Saya tak mau uruskan jenazah anak makcik. Macam Ugut kan. Ugut pun sebab nak tahu ya apa cerita. Sambil duk teriak, sambil duk kesak ayat mata, makcik tu pun cerita dah. Katanya makcik ni, anak dia ni baik, orang bagus apa kan. Kalau makcik suruh buat apa, tak cakap banyak, dia buat. Suruh pergi kedai dalam hujan ribut pun dia pergi. Pukul berapa pun dia akan buat lah. Tapi itulah, kalau makcik gerak dia nak semayang, tambah-tambah semayang subuh kan, dia melenting dah. Dia marah makcik. Makcik tu cerita macam tu. Ustaz Kamal terkejut dah dengar cerita makcik tu.
Waktu tu Ustaz Kamal teringat dekat satu hadis Nabi. Barang siapa yang tidak semayang, maka akan ditariklah cahaya iman dari wajahnya. Boleh jadi itu kot yang berlaku. Ni agak-agak apa ni Ustaz Kamal kan. Habis makcik tu cerita dia minta nak balik dah. Tak apalah Ustaz Kamal tengok makcik tu berjalan jauh-jauh hilang macam tu kan. Lepas tu baru Ustaz Kamal dia masuk ke dalam bilik mayat ni. Nak sambung buat kerja dia. Nak uruskan jenazah pemuda 20-an ni. Dia pun mandikan jenazah, mengkapankan, solat apa kan. Sampailah siap kerja dia. Jadi Ustaz Kamal ni nak kena cepat. Sebab dia ni jadi imam dekat salah satu masjid dah. Jadi lepas 2-3 hari kan, terdetik dalam hati Ustaz Kamal ni. Nak telefon apa nombor telefon waris yang ada kat situ. Tapi ni bukan waris apa dekat lah. Waris yang jauh lah kan. Jadi lepas Ustaz Kamal telefon, adalah kata dekat orang tu kan. Kenapa biar ni mak arwah mai sorang-sorang, awak tak bawa dia mai? Pukul 4 pagi kot. Jadi orang kat dalam telefon tu terkejut dah. Dan Ustaz Kamal kata macam tu, mak arwah dah. Untuk mensahihkan lagi, Ustaz Kamal pun ceritalah ciri-ciri makcik tu. Rupa dia macam mana, gaya, pakaian dia. Cerita dekat orang dalam telefon ni. Jadi orang dalam telefon tu kata, betul yang tu mak dia. Tapi mak dia meninggal 5 tahun lepas dah kan. Terpaku terus Ustaz Kamal. Habis siapa yang mai ke dia sebenarnya malam tu? Makcik 60-an kan. Siapa dia sebenarnya? Jadi dalam kes ni kan, Ustaz Kamal dia berpendapat lah kan. Pendapat dia kan. Adalah tu Allah nak tunjukkan dekat Ustaz Kamal sesuatu dah. Kira benda ni lebih kepada pengajaran lah kan. Tu yang sampai nampak muka jadi hitam. Makcik tu main malam tu. Dan makcik tu cerita sebab-sebab dia kan. Kira cerita ni melekatlah dalam kepala Ustaz Kamal. Dia teringat sangat cerita ni dah. Cerita dari seorang mekanik kereta dah. Pemain-pemain kampung lah. Nama dia apa? Wan Ramli dah. Kampung Padang Tengah, Keterih, Kota Baru, Kelantan. Bengkel Abang Wan ni kan. Sebelah rumah ya. Bukan apa dah. Senang dia nak buat kerja sampai lewat-lewat malam. Dia kira macam dia lah pemain, dia lah bos lah. Selalu jugalah dia kena buat kerja sampai lewat-lewat malam kan. Pukul 10-11 apa kan. Jadi adalah satu malam tu yang Abang Wan kan. Dia tak boleh lena dah. Dalam rumah, Abang Wan tidur dengan bini dia. Patut anak dia perempuan. Dia bagi tidur asing dah. Kira sajalah nak ajak anak dia tidur seorang-seorang kan. Masa tu anak dia baru umur 5 tahun. Kita sebut nama anak dia Niza no, sebab nama dia panjang. Kita sebut Niza. Anak Abang Wan ni yang umur 5 tahun ni. Jadi suasana dia macam mana dah. Dalam bilik Abang Wan tidur dengan bini dia. Gelap. Ruang tamu bagi cerah dah. Lepas tu pintu dia ada buka lah sikit bagi nampak lah. Lubang pintu tu kan. Sebelum tu kan, yang Niza 5 tahun ni, kalau tidur seorang, dia takut dengan gelap lah. Nanti tengah-tengah malam dia akan terayuk lah apa kan. Dia akan lari main dekat mak dia lah. Yang Abang Wan ni, dia buka lampu ruang tamu bagi cerah. Malam tu Abang Wan ni tak boleh nak tidur dah. Pusing kiri kanan. Tak boleh lena dah. Waktu tak boleh lena tu lah, dalam keadaan dia ni segak lah. Dia bukan mimpi ke apa benda ni. Dia memang sedang benda ni. Kira orang kata mata pun duk terjegi lagi kan. Masa tu dia dengar tapak kaki macam orang berjalan. Dia dengar betul-betul rasa macam anak dia. Gaya berjalan macam tu, bunyi pun tak kuat macam tapak kaki budak kan. Tak apalah, dia tunggu tengok. Kok anak dia nak main lari masuk dalam bilik kan. Tapi kenapa tak teriak? Tak ada suara pun. Biasa anak dia akan teriak lah. Dia panggil mak apa kan. Lari main dalam bilik dah. Main tidur sekali. Tapi malam tu tak dengar suara panggil mak ke. Suara apa pun tak dengar lah. Cuma dengar tapak kaki je. Tak apalah, Abang Wan pun tunggulah tengok ke arah pintu lah. Kan pintu dia tak tutup rapat. Dia pula tengah tengok kan pintu tu. Nampak ni kelibat budak-budak berjalan. Pintu pun ditolak dah. Krek. Bunyi ensel kan. Daripada seh ketinggian tu macam anak dia. Berjalan ni. Tak ada suara apa. Berjalan main di ujung katil ni. Dengan tunduk tengok lantai. Sini ya Abang Wan pelik. Anak dia rambut agak baru ya. Rambut budak kan. Tapi yang dia tengok ni. Sampai ke lantai. Mengerbang rambut dia. Muka tak nampak. Sebab makhluk budak tu tunduk ya. Tu Abang Wan pun pelik. Ni bukan perangai anak dia ni. Main berjalan pelan-pelan. Diam-diam tunduk pula kan. Tak ada teriak apa. Pelik. Jadi Abang Wan pun bersuara kan. Adik. Nak panggil kan. Masa tu suara dia tak keluar apa pun. Macam tersekat suara dia. Waktu tu baru dia perasan. Dia cuba nak bergerak kan. Ibarat macam ada tali yang ikat tangan kaki dia. Di katil tu. Semua jadi lock dah satu badan. Mata dia duduk terjegi ni. Tengah tengok ni. Dia bukan lena pun. Jadi yang rupa macam anak Abang Wan ni. Dia angkat kepala. Tapi tak boleh nampak rupa dah.
Sebab rambut dia menutup wajah dia kan. Mengerbang panjang rambut dia. Benda ni jadi adalah lebih kurang 15 minit lah. Sampailah yang rupa budak tadi tu lenyap hilang. Dengarlah bunyi pintu ditutup tau. Masa tu abang barulah badan dia jadi ringan balik dah. Tu yang dia kata dalam cerita ni, dia macam ada tali yang ikat tangan kaki dia ni. Dia long terus satu badan. Lepas tu dah ringan apa kan. Baru dia perasan dan cungap-cungap dia jadi penat. Dengan berpeluh-peluh kan. Lepas tu dia bangun, berjalan pergi tengok anak dalam bilik. Elok je anak dia tidur. Kalau betul yang tu anak dia tadi, takkan begitu cepat. Anak dia sambung tidur kan. Cara dia tengok anak dia tidur ni macam tak sedap lah kan. Tak bangun pun. Kira jadi tanda tanya lah kan. Siapa dia budak tadi sebenarnya. Ketinggian tu macam anak dia. Tapi rupa bukan anak dia. Jadi singkat cerita esoknya. Seperti rutin dia lah. Pemain kereta apa kan. Bengkel sebelah rumah dia aja. Jadi sehari dia buat kerja sampai melarat malam dah. Sampai pukul 11 lebih. Sebab esok ada customer nak main kereta. Tu yang dia pulun nak bagi siap ni. Dengan malam tu hujan ranyai-ranyai. Suasana pula sunyi. Biasalah di kampung kan. Pukul 11 lebih kan. Memang sunyi lah. Apa yang Abang Wan dengar ayat hujan lah. Dia menitik kena bumbung kan. Yang tu yang dengar. Duk sibuk dia buat kerja pukul 11 lebih tu. Ada benda lalu dah belakang dia. Dia berasa macam benda putih dah. Memang mula-mula dia tengok. Dia cari-cari kan. Siapa dia lalu? Ingatkah ada orang mai ke? Kalau betul ada orang mai, pintu pagar dah terbuka dah. Tak dengar pintu pagar pun. Pintu pagar tak terbuka pun. Masa duk tercari-cari tu kan. Betul. Ada seseorang lah. Yang Abang Wan nampak ni perempuan. Ni pakaian putih. Rambut dia panjang sampai ke tanah ni. Ada macam tumpuk-tumpuk merah di pakaian dia. Masa tu katanya Abang Wan kan. Dia macam ada bau kemian dah. Walaupun Abang Wan tak nampak dia punya wajah kan. Untuk mengecam lah kan siapa perempuan ni. Tapi boleh nampak dia punya hidung dia. Kulit dia kan. Putih dah. Siapa tak seram. Dia main terpacak kat belakang kita macam tu. Tiba-tiba dia renung kita. Dalam cerita ni Abang Wan kata perempuan tu renung dia. Apa lagi, lutut ketak lah masa tu. Jadi situasi ni dia tak lama sangat dah. Perempuan tu pusingkan badan dia, dia berjalan pergi dah. Dia dalam keadaan terapung dah. Jadi Abang Wan pun macam nak follow tengok lah perempuan ni nak pergi ke arah mana kan. Agak-agak dia pergi mana perempuan ni. Rupanya dia terbang terapung dah. Dia pusing bengkel Abang Wan ni. Lepas tu baru dia hilang gaib dah. Tak tahu dia pergi mana, rumah dia kat mana, tak tahu. Itulah dari segi cerita Abang Wan ni, Madi Syok yang tu Langsiang ataupun Tianok kan. Terus jadi penat tu. Dia cungap-cungap Abang Wan ni dengan berpeluhnya. Selain pada bau kemian kan, awal tadi bau kemian masa dia main. Masa perempuan tu ada kat situ, dia macam ada bau hanyak tu. Macam ada bau darah. Memang nampak pakaian dia macam ada kesan darah tu. Terus Abang Wan tinggalkan bengkel dia, lari masuk dalam rumah. Bengkel sebelah rumah dia kan. Terus lari masuk rumah. Jadi bila dah ada dalam rumah, orang kata terpikat panjang juga lah. Yang semalam, yang budak tu, main kat dia masa tidur tu kan. Yang ni pula makhluk ni, putih ni, perempuan putih ni kan. Siapa dia? Ada apa-apa yang aku buat ke? Ada apa-apa yang tak kena ke kan? Dia mesti ada punca, ada sebab dia kan. Abang Wan fikir macam tu lah. Masa terpikat panjang tu, Abang Wan teringat dah dekat sebiji kereta yang dia repair dah. Ada satu barang dalam dashboard dah. Kok-kok lah kan ada kaitan dengan barang tu. Yang dalam dashboard kereta customer ni. Dia barang tu satu bungkusan. Jadi esok siang. Kira semalam benda tu jadi. Lepas tu nanti siang dah. Adalah seorang customer ni yang hantar kereta repair kan. Dia nak ambil kereta dia. Nama dia Abang Razak dah. Jadi Abang Wan pun cerita kan. Apa jadi ke dia semalam. Tiba-tiba Abang Razak ni marah dah. Macam tak suka kan. Abang Razak kata apa? Kacau barang aku kan. Barang dia yang dia masukkan dalam dashboard tu lah. Satu bungkusan tu. Jadi Bang Razak tu dia pergi kat kereta dia, buka dashboard, dia keluar barang tu. Yang dalam bungkusan tu. Dan Abang Wan kata, dalam bungkusan tu ada benda keras lah. Kain dia warna kuning. Dalam tu benda keras. Tak tahu apa dia. Sebab Bang Razak tu dia tak mahu cerita lebih-lebih. Sebab dia pun tak berani simpan dalam rumah barang tu. Tu yang duduk dalam kereta dia tu. Jadi Abang Wan pun tanya jugalah, apa kaitannya? Apa jadi kat saya ni? Yang budak perempuan tu main. Lepas perempuan serba putih tu main kat saya. Jadi Bang Razak tu kata apa tau? Kamu kacau dia, dia main kacau balik. Bang Razak tu cuma kata barang ni dalam bungkusan kuning ni ada penjaga tau. Rupa-rupanya bukan Abang Wan saja yang mengalami benda ni. Siapa yang mengusik barang tu, dia akan kena tau. Tapi dia main dengan cara mengusik lah. Tunjuk-tunjuk diri macam tu kan. Bagi orang takut. Banyak kali Abang Wan tanya si Razak ni.
barang tu apa dia sebenarnya, ada apa kan, guna untuk apa. Dia tak mahu cerita lebih-lebih lah. Cuma dia bagi tahu siapa yang sentuh, penjaga dia akan kacau orang sentuh tu, macam tu ya. Lepas tu dia dah ambil kereta dia, jalan balik macam tu kan. Tak dapat satu jawapan yang pasti kan.